Adakah orang suami, isteri wajib bayar hutang suami dan isteri pinjam duit suami untuk keperluan dan keselamatan rumah tangga mereka? Mohon penjelasan. Bini pinjam duit suami untuk keperluan. Kalau untuk keperluan, apa pinjam pula? Bila kita berkahwin dengan seorang isteri dan kita duduk bersama, hari pertama duduk, contoh. Tak? Puan orang pok madah. Laki pok tuyu, pok belaka. Faham? Mari duduk pok madah hari ni, pengantin siapa? Faham? Bila siapa pengantin di pok madah petang dari asar, masuklah rumah, bermulalah 3 perkara wajib kena bayar. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal sepanjang hayat. Faham lagi? Jadi dia kata keperluan. Keperluan, kalau keperluan hajat, semua atas suami. Seseng pun bini tak wajib keluar, walaupun bini gaji besar. Contoh, bini dia 90,000 sebulan, kontraktor. Laki dia 900 je, MPKK. Faham lagi? Contoh. Tak? Wajib juga suami 900 ni bayar segala keperluan bini dia, makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Sekurang-kurang wajib. Contoh, katakan 2,000 sebulan. Wajib hak 900 bulan tadi, kena bayar 2,000 sebulan ke bini dia. Faham lagi? Jangan main-main. Bak-bak keperluan. Itu dah apa? Faham? Allah suruh beri bayar ke bini. Nah. Kalau bini kata tak apa, halal lah, tak jauh biar bulan-bulan, piti abang tu nak beli tiup kereta kita tak cukup. Faham? Nampak? Tu lain. Pasal isteri telah melepaskan hak dia. Nampak? Tetapi kalau isteri itu pinjam duit suami bukan keperluan, bukan nafkah, wajib bayar. Contoh, dia beli apa? Nak beli badminton. Pinjam duit suami 100 riyal, beli raket. Itu bukan keperluan. Wajib bayar. Cuma suami, kalau bini hutang, tak payah bayar lah. Bini-bini curi bitih tu halal lah. Betul tak? Ropang boleh curi. Bukan hak bawa madah lah, hak nunggu hak rawat. Dah. Sini lebih kurang kok. Dah. Betul tak? Kita kecil, ada 15 riyal. Berak 40. Tidur 1,5 dah. Kata berasa macam 1,5 itilah kocek ni. Tengok tengah hari tinggal 400 lebih. Tak? Iwak dah wak kerah. Kalau banyak tak kita hilang duit? Banyak dia ambil kita tak? Halalkan. Apa? Bini kita kan? Betul tak? Dia bergadang nyawa melahirkan anak kita. Acu kita gila beranak. Tahun lepas bini kita, tahun ni kita beranak pula. Pecah yang riba. Faham lagi? Tak? Jadi halalkanlah. Dia ketek 20 riyal, 100 riyal tu. Betul tak? Kau puang kan? Hari tu metro ke benda apa? Hari tu Padang mau kita 5 riyal nak beli. Suruh anak beli. Bagi dengan anak. Jadi kita celup oket ada 300 biti. 100 3. Ada kecing. Metro 5 riyal. Wih, 100 ke bini. Berapa balik? 95 tau. Hari ni tak balik. Alah bala. Nampak tak ada? Takkan nak minta. Tahu tak? Alah beralah lah. Kepala kita pening je pecek. Tahu tak? Biarlah, biar dia.